Kalau ini menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, barang kemas yang dipakai pada badan perempuan tidak dikenakan zakat, melainkan bila sampai pada had yang diharamkan pakai. Bila haram pakai, dia tidak lagi menjadi perhiasan. Nah, dia jadi harta dah. Bila harta, yang lebih tu dikira harta, yang lebih tu dikenakan zakat. Nak pakai jangan lebih. Kalau kita orang biasa nak lebih kurang 5,000 nilai emas duduk 7,000 nilai emas duduk tubuh. Jangan lebih pada 7,000 nilai emas. Nilai beliang tak masuk, nilai upah buat barang emas tak masuk. Nilai emas sahaja. Lebih kurang 7,000. Kalau kita orang kaya, orang raja-raja 30,000, jangan lebih duduk tubuh. Bak raja-raja dia main bira-bira pasar, orang kampung tengok, dia main ganda-ganda dia saja. Saat inilah dia memecahkan hati orang miskin. Orang miskin tak boleh nak beli, kita boleh beli. Tahu dah piti kita pakai banyak sangat, jadi menyedihkan orang susah. Tak boleh kok. Islam ni dia tak beri siapa lagi tu semua. Sebab tu bila kita nak kaya sangat, kita boleh beli pakai 15 kilo boleh. Beli jangan pakai. Duduk rumah tengok. Tengok kata ni 6 kilo, ni 8 kilo tidur. Bila kita pakai orang tengok jadi kecil hati orang. Tak boleh. Islam dijaga pagi tu semua. Jangan lebih nilai emas sahaja. Tu lebih kurang 7,000 di tubuh. Mungkin sekarang nisab ni dia berubah. Harga upah buat tak masuk, harga barang-barang beliang tak masuk. Beliang dia harga lain, hak tu tak ada masalah tu. Apa hukum pakai jam tangan yang bersaduk emas? Jikalau emas itu emas yang asli, maka hukumnya adalah haram. Tak boleh lah emas asli duduk luar. Kalau air maknanya logam yang dibuat dengan warna emas, itu dibenarkan. Emas asli ni setengah daripada cincin yang harganya lebih jam harganya 2-3 ribu. Dia pakai air emas sungguh dia panggil. Jadi menurut pendapat yang muktamad, hukumnya tidak diharuskan. Tak boleh juga. Yang dibenarkan menggunakan emas pada jam adalah dia kunci-kunci dalam dia. Kerana guna emas, dia perjalanannya lancar. Itu dibenar, tak jadi perhiasan. Adapun jam Rolex, jenis Rolex, jenis apa benda ni hak mahal lah, Kongkok ke apa, Patek Philippe ke. Kalau jenis emas, waktu emas padu, memang haram, tak ada khilaf. Tu tak ada khilaf. Lepas tu nak pakai jam Rolex, jam Tudor, jangan beli hak emas, beli hak stainless steel. Tak salah, dah mu kaya nak pakai emas, jam 40,000, jangan pakai hak emas. Pakai stainless steel. Hak emas belah luar tak boleh. Pasal hak Rolex, Tudor, Patek Philippe, Kongkok, lebih kurang jenama tu dia emas tu. Tak boleh. Kalau Rado, kalau Citizen, Seiko macam emas tu, waktu dia haruskan. Waktu bukan emas tu. Apakah batas aurat bagi perempuan dan adakah berdosa melihat aurat pembaca berita di dalam TV? Baik. Aurat perempuan ini adalah segala kelian tubuh menurut jumhur ulama, menurut satu pendapat dari kalangan ulama, melainkan muka dan 2 pergelangan tangan. Maknanya pakai baju kurung kena pakai stokeng ataupun pakai baju labuh, pakai tudung, selamatlah dia. Boleh nampak 2 pergelangan tangan dengan tapak, bating tapak tangan, zahir tapak tangan, lepas tu muka. Okey dah. Kemudian dia tanya pembaca warta berita. Aurat dia lagu mana pula? Kalau di dalam TV dia ada aurat yang dimaaf pada syarak seperti rambut. Kata setengah ulama dimaafkan rambut di dalam TV kerana dia tidak menaikkan nafsu orang yang melihat. Jadi kita lihat warta berita. Ada pun pada cerita-cerita yang memang jenis maknanya bukan keperluan untuk mengetahui berlaku peristiwa yang berlaku dalam dunia umat Islam. Itu tak boleh. Kalau cerita hak mana orang putih pun tak pakai rawat tu. Kata setengah ulama makruh tengok rambut perempuan di dalam TV, di dalam gambar, dalam majalah. Makruh hukumnya. Adapun aurat yang berat tetap haram, tidak ada keperluan sama sekali. Dah warak tak tengok, dengar suara saja. Dia ada gitu. Bagaimana cara untuk menyuruh adik perempuan menutup aurat seperti yang dituntut oleh syarak? Banyak cara lah. Kita sendiri yang suruh, mak ayah kita suruh, kita pujuk dia. Kita beri dengar CD, beri dengar kaset, bercakap perkara-perkara tentang azab perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat. Ataupun kita pujuk kawan-kawan dia yang tutup aurat, berkawan dengan dia. Dan banyak cara lah.
Di samping yang paling utama kita berdoa kepada Allah sebagai senjata, nak beri minum air Yasin, macam-macam kaedah supaya lembut hati dan sebagainya. Nak adakah si mati ayah masih menanggung dosa yang dilakukan oleh anak perempuan yang belum berkahwin? Adakah tugas akan berpindah pada abang bagi menjaga adik-adik perempuan? Menjaga, berpindah kepada orang yang paling dekat dengan dia. Kalau abang-abang lah, kena jaga adik perempuan. Ada pun dosa, kalau kita ni masa hidup kita tak suruh dia tutup kepala, tak suruh tutup aurat, bila kita mati dia buka aurat, kita tetap dapat. Adapun kalau kita suruh anak isteri kita tutup aurat, bila kita matinya buka aurat, kita tak dapat dah, kita tunai perintah dah. Nah, dia kata batu masa hidup suruh buat benda yang betul. Takut bila kita mati, dia tak buat benda yang baik, dengan sebab kita tak tahu, tak beritahu, kita dapat saham attack. Nah, tak pandai nak khabar, ajak mari dengar. Nak tamu dengar, ayah nak tengok cerita, belah TV biar putus dulu. Faham tak? Buat backing kat attack, tengok misal macam agak lori, takut ke anak. Nak? Adakah hukum bunuh bagi orang murtad termasuk dalam undang-undang hudud? Ya. Nabi sabda dalam hadis sahih, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa pindah tukar agamanya, maka jatuhkan hukuman mati. Nah, maka tidak ada mahkamah atau seorang ulama pun boleh pindah dah bab murtad ni. Nah, sebab Nabi sebut jelas. Sebab tu dia tak ada khilaf. Dia khilaf ni Nabi tak sebut dengan jelas. Ni Nabi sebut jelas. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agamanya, maka membunuh dia. Beri mati, tak patut hidup dah. Nah, adakah hukum bunuh kepada orang murtad yang memfitnah Islam? Adakah hukum bunuh hanya kepada orang murtad yang memfitnah Islam? Tak, semua orang yang murtad daripada Islam kena hukum mati. Faham? Sebab dia melanggar perjanjian. Dah? Kalau murtad senyap-senyap dan buat fitnah pada Islam, dilepaskan sekarang hukuman. Ini adalah pendapat dari seorang pendakwah mu'allaf. Baik, orang yang murtad kemudian difitnahkan Islam, dia tak kena sebarang hukuman. Dia orang tak tahu, tak kena. Nah, bila kita tahu dia melakukan fitnah kepada Islam ataupun tidak, orang murtad, pertama sekali kita sebagai orang awam ni, kita suruh dia bertaubat. Nak suruh bertaubat. Adapun pihak berkuasa saja yang boleh melaksanakan hukuman mati. Kita tak boleh. Nah, kita rakyat tak boleh. Walaupun benar Nabi kata, tapi tujuan kena kepada ulul amri. Nah, dia gitu. Saya bela ular sawa. Adakah zalim saya beri makan tikus hidup pada ular saya? Ular saya bahaya dan memang untuk dibela. Ular saya tak bahaya dan memang untuk dibela. Dia kata. Yang pertama, bela ular, kata setengah ulama makruh, tidak disukai syarak. Nah, baik. Katakanlah ular ni jenis yang tak bahaya, jenis ular eksotik. Dia ni sekarang banyak bela ular dah dalam rumah. Nah, mana ular-ular comel. Nah, ular comel, ular warna-warni. Nah, ular sawa ni jenis makan tikus. Baik, dia kata we makan tikus zalim ke tak? Tikus ni benda apa? Tengok tu, kalau hayawan muhtaram tak boleh. Nah, hayawan muhtaram, hayawan yang dilarang bunuh. Di antara hayawan yang dilarang bunuh katak. Katak kita we makan kepada ular haram, tak boleh. Ular ambil katak sendiri, dia yang dimakan tak apa. Tak apa, pasal katak binatang yang haram bunuh. Ada di bilik air, ambak keluar. Suruh dia tubik. Jangan bunuh. Ni mentang-mentang nama dia katak, katak selalu. Faham tak? Tak boleh kan? Dilarang bunuh, haram bunuh katak. Tak boleh. Masuk binatang yang dihormati syarak. Ada hikmah dia. Kita tahu apa kita ingat dunia kita nak hidup kita seorang. Ramai ngosi kan? Nak. Nabi kata oleh katak, boleh bunuh. Jadi kalau katak kita pergi makan ke kucing ke apa, haram. Dah tak boleh bunuh. Nah, buat upang ngai tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak boleh. Upang lain ambil, upang roti canai. Patu tikus binatang yang disunatkan bunuh. Nah, bila binatang tu sunat bunuh, kita pergi makan di luar sawah, tak apa. Boleh kan? Tak ada masalah. Bab binatang tu disuruh bunuh. Binatang perosok. Nah, bagaimana cara untuk bertaubat atas doa? Apakah perkara yang dilarang perempuan dalam edah